Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kini tibalah Syawal untuk kita kembali kepada fitrah kita, di mana Hari Raya Aidilfitri bukan sahaja sekadar hari kemenangan, tapi juga hari untuk kita meraihkan kegembiraan, mempereratkan silaturahim dan saling bermahabbah. Dalam kesederhanaan dan kegembiraan Syawal ini, marilah kita teruskan nilai kebaikan yang telah kita pupuk sepanjang bulan Ramadan. Semoga hari yang mulia ini menjadi titik permulaan untuk kita menjadi insan yang lebih baik, lebih penyayang dan lebih bersyukur atas segala kenikmatan yang telah kita kecapi. Saya dengan rendah diri juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua pemegang saham, pemegang taruh, serta seluruh warga lunas yang saya kasihi. Semoga Aidilfitri ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan ketenangan kepada kita semua. Salam Aidilfitri. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan rahmatnya, insya-Allah.